hari ni kita nak pergi berbuka puasa. Kita nak pergi beli juadah berbuka puasa dulu. Nanti kita tengok kita nak buka puasa kat mana hari ni. Lepas ni pergi bazar Ramadan. Masa kita sampai, kebetulan azan asar, so kita pergi ke Masjid Jami' dulu untuk menunaikan solat asar. Dan selepas tu baru kita pergi ke pasar malam yang ada di Jalan Tar tu lah. Okey, layan dulu. Lintas. Ya, tunggu. Let's go. Dia dekat masjid Jami'. Dah siap. Okey, jom kita Tumpang pergi lalu. Toy, ping pong. Okey, kita ada di Pasar Malam Jalan Tar. Lokasi dia ialah Jalan Tunku Abdul Rahman tu, yang daripada Maju Junction tu, selepas depan Muaz, depan, kalau siapa tahu Muaz tu, okey, depan tu dia tutup dan buat gerai untuk pasar malam setiap hari bulan Ramadan lah. Jadi orang memang ramai sangat, boleh tengok dalam video ni. Memang bersesak-sesak lah. Tapi okey lah, sebab kita tak beli makanan banyak pun, beli kuih-kuih dengan air je, sebab nak rasa suasana je pun pergi berbuka di dataran tu. Okey, layan di pasar malam Jalan Tar. Alright. Coconut shake. Satu. Nak satu. Yang kecil tak ada. Tak ada kan? Okey, kita dah sampai di perkarangan Dataran Merdeka, betul-betul di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad yang nampaknya telah jadi baru. Wow, ini selepas diperbaharukan ni, inilah first time kita sampai. Jadi kan dia baru je buka. Okey, sekarang kita menunggu untuk berbuka puasa. Kita tunggu azan lah. Sebenarnya ramai sangat orang masa ni, dan masa ni belum betul-betul ramai lagi. Dah keliling kita dalam atas padang tu dah ramai, tapi masih ada ruang-ruang kosong lagi dekat kawasan padang tu. Tapi bila dah sampai waktu puncak, dah dekat nak berbuka tu, semua padang tu tak ada tempat. Semua manusia, lautan manusia, sampai ke atas jalan yang depan bangunan Sultan Abdul Samad tu lah. Sampai ke atas jalan tu penuh dengan orang. Jadi memang suasana terlalu meriah sangat dengan kehadiran warga kota, dan juga ada juga pelancong-pelancong, nampak muka Korea, muka-muka Japan, muka-muka Mak Saleh, Mina Saleh, semua ada je dekat sini. Diorang datang untuk sama-sama memeriahkan keadaan lah. Sambil kita tunggu waktu berbuka tu, kita ramai ada yang bagi-bagikan kurma untuk orang-orang kat situ. Datang, "Bang, kurma, nak kurma tak?" Ambil je lah kan. Orang dah bagi tu. Kebetulan pun kita tak ada kurma. Lepas tu akak tu jual tisu. Dia jual tisu. Kebetulan siapa yang tak bawa tisu, tak ada tisu tu, bolehlah beli tisu dengan dia. Tak mahal pun. Just tisu yang sedang tu dalam RM3 macam tu. Okey lah kan, daripada peluang untuk berniaga kan. So sambil menunggu waktu buka, ini saya beli tisu.
sebab kita tak ada tisu. Mana dah tahu nak lap-lap kan, takkan nak pinjam orang punya tisu kot. Okay. Yang besar. Yang bukan besar ni, yang tadi. Tu besar. Yang ni dah besar. Macam inilah keadaan masa sebelum berbuka tu. Saya letak kamera dekat sini sebab saya nak tunjukkan gambar bangunan Sultan Abdul Samad tu. Semakin gelap cuaca, dia akan buka lampu sampailah waktu masa berbuka tu dia terang bercahaya macam tu. Sekarang ni dia dah buka lampu sikit-sikit dah tu. Bila dah gelap sikit lepas ni nampak cantik bangunan tu. Itu sebab saya letak kamera kat sini, stay steady kat situ je. Nak bagi nampak bangunan Sultan Abdul Samad tu daripada tak ada daripada belum buka lampu sampai kepada dah buka lampu lepas ni. Tu. Jadi kita tunggu waktu berbuka bersama-sama. Let's go. Sebenarnya dah lama dah tak keluar dekat orang ramai berimpit-impit macam ni. Maklumlah FOMO kan. Malas lah nak pergi tempat-tempat crowded apa semua. Cuma hari ni kebetulan tak ada apa ni nak dibuat. Kita pun plan lah untuk datang ke dataran ni sama-sama menikmati suasana berbuka puasa ramai-ramai. Macam-macam kiri kanan. Sekarang ni dah nak buka dah. Okey. Dah azan. Semua dah baca doa. Terus nak buka lah. Jom layan. Okey, masa yang ditunggu telah tiba. Kita layan je suasana daripada azan maghrib. Lepas tu dia semakin gelap. Bangunan Sultan Abdul Samad semakin cerah, semakin bercahaya dan semakin nampak cantik. Nampak tak kat belakang tu? Inilah yang kita nak sebenarnya. Okeylah, dah selesai solat maghrib di masjid Jami' tadi. Datang balik sini, kita ambil suasana, nak balik. Okey semua. Kalau dah menonton sampai sini, nikmati pemandangan bangunan Sultan Abdul Samad.